Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Apa khabar? Aku harap hampa semua sihat dan paling penting happy selalu. Untuk hari ni kiranya hari ke-3 puasa. Dan aku datang hari ni semata-mata aku nak pam ayak masuk atas tangki sana tu. Cumanya video kali ni memang video yang pendek sajalah. Sebab apa? Aku cuma nak update dengan hampa cerita terbaru pasal kebun aku ni. Masa aku datang tadi, aku perasan satu kejadian kejadian yang menyayat hati lah. So, kalau hampa boleh tengok sini, aku pusing sekejap. Hampa tengok elok Hampa tengok elok. Okay, set. Aku pusing sini. Nah, nampak tak? Pondok aku. Pondok aku dah jadi macam ni. Asalnya aku ingat kayu reput. Tapi bila kata aku tengok keadaan, keliling ni, bawah-bawah dia, dan aku tengok pada bawah pondok ni, ternyata kejadian ni punca daripada satu, memang kayu reput. Aku punya kayu pondok ni memang reput. Yang keduanya, dia berkaitan dengan kepala ayak. Sekarang ni kepala ayak, kalau kata masuk kali ni dah kali kedua kepala ayak naik dia atas darat ni. Dan dia musnah lah. Kalau apa tengok ni, belakang dia dah lain. Dan apa tengok ni, aku punya pipe ayak untuk tarik ayak naik atas bukit sana tu, dia dah lari lah kedudukan dia. Sepatutnya belah sana. Okay, sepatutnya dia belah sana. Dan sekarang ni dia dah berlari. Memang berlari. Dan tengok sini, bawah pada pondok ni, nampak tu, jadi lecah, berselut macam ni. Dia tak pernah jadi macam ni. Dia jadi berselut macam ni. Dan itulah saja apa yang aku nak update dengan apa. Tujuannya hari ni aku cuma nak isi ayak, tapi jumpa kejadian macam ni. Nampak macam mana? Terima je lah. Patut kawasan sini. Kawasan sini bersih. Bersih terus. Tengok tu, sampah-sampah dia semua kumpul kat belah sana. Allahu Akbar. Dan untuk hari ni, aku bawa hero. Kononnya nak bagi dia buat kerja lebih sikit. Ni hero aku. Hero nombor 2. Asalnya nak sudah tronik bukit. Tapi dah jadi macam ni, jadi cerita lain pula lah. Okey, tak apa. Video ni memang pendek. Aku cuma nak tunjuk kejadian apa yang berlaku kat kebun aku. Dan itu sajalah untuk hari ni. Betul-betul pendek. Sorry, minta maaf banyak. Nak buat cerita panjang-panjang, sebab puasa kan. Jadi aku malas nak penat-penat. Hari ni pun datang dalam pukul 2 baru sampai kebun. Biasanya aku datang pagi ni, datang pukul 2 semata-mata aku nak masuk ayak aja. Ingat lepas ni boleh balik, tapi dah jadi macam ni. Kena tengok apa benda yang aku boleh buat. Banyak juga benda yang hanyut, benda yang hilang. Contohnya tongcat. Tongcat dah tak ada kat sini, dah hanyut dah. Hanyut di bawah ayak. Okey, cukup dulu setakat ni. Lain kali aku sambung lain. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.